Kalau nak upgrade semprit raya tahun ni, bolehlah try semprit pistachio ni. Rahsia dia, Planta Nutri Buttery. Lepas tu ayak masuk gula icing dan gaul sebati. Jangan overmix, nanti kuih senang jadi lepe. Kuning telur untuk bagi tekstur cair dalam mulut dan esen vanila. Gaul dalam 30 saat je. Dalam mangkuk yang lain, ayak dulu tepung gandum, tepung custard, tepung jagung dan susu tepung. Lepas tu masukkan separuh dulu dan gaul sebati. Dan habiskan tepung dan gaul guna spatula je sampai adunan sebati. Kalau tekan adunan tu dia lembut, licin dan tak melekat kat jari. Saya guna nozzle jenis Open Star diameter 1.2 cm dan saya tekan adunan dengan ibu jari. Dan bakar dalam oven suhu 160°C selama 18 ke 20 minit. Pastikan permukaan warna semprit tu masih warna cream dan bawah dia warna light brown macam ni. Saya brush white chocolate compound yang dicairkan dan lepas tu saya dip dalam baked pistachio yang saya dah kisar. Siaplah semprit pistachio. Luar rangup dan dalam lembut macam cair sikit bila gigit.